30 hari 30 resipi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Gorgeous memasak. So hari ni kita nak buat tempe goreng belada. Jom kita tengok cara-cara dan juga bahan-bahan dia. Okey, mula-mula sekali kita sediakan tempe. Tempe lebih kurang 3 paket macam ni. Potonglah macam mana nak potong pun. Nak potong macam akak ni pun boleh juga. So nak ketebalan macam mana? Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Sedang-sedang je. Nanti dia tak adalah garing sangat. Nanti garing sangat keras pula. Okey, masukkan minyak dalam kuali. Buka api, panaskan kuali macam biasa. Kuali dah panas. Masukkan tempe yang kita dah letak garam tadi. Terlupa nak cakap, kita letak garam. Okey, gaul-gaul rata sampailah tempe garing. Garing tu maksudnya dia masak cantik. Bila kita makan, kat luar dia crunchy, kat dalam dia lembut. Okey, tak nak letak bahan perasa macam tadi pun boleh, tak ada masalah, boleh skip je. Okey, tempe dah garing, ketepikan. Goreng pula ikan bilis tadi sampai betul-betul garing. Tips nak goreng ikan bilis bagi garing, lepas basuh, lapkan dulu bagi kering, barulah kita gorengkan. Okey, guna minyak yang sama, minyak lebih sikit ya. Macam biasa nak buat sambal, minyak kena lebih. Masukkan lebih kurang 3 sendok cili kering yang kita dah kisar. Okey, gunakan minyak, kalau kurang tambahkan sikit. Tak apa, nanti bila dah masak boleh buang minyak tu. Masukkan 3 sudu besar gula perang. Kenapa gula perang? Sebab dia akan buatkan sambal kita lebih sedap dan dia lebih cantik lah nanti. Okey, kacau rata macam ni. Berasap-rasap ya. Okey, masukkan sedikit garam secukupnya. Okey, sambal dah masak macam ni, dah pecah minyak, warna pun dah memang cantik macam ni. Korang boleh tengok beza sambal ada dia belum masak dengan sambal yang dah masak. Macam ni beza dia. Okey, masukkan bahan-bahan yang kita dah goreng. Tempe dengan ikan bilis tadi. Tutup api dulu, baru kita gaul-gaul rata. Sebab kita nak kekalkan kerangupan tempe dan juga ikan bilis tadi. Kalau lebih baik, sejukkan sikit sambal tu. Baru masuk bahan-bahan kita dah goreng macam ikan bilis dengan tempe. Okey, sambal tempe kita dah siap. Boleh hidang, jangan lupa cuba. Bye.